Antara soalan yang kerap ditanya, kenapa emas public gold tak murah? Saya jawab, mungkin ya kerana anda cuma tengok dari harga per gram sahaja ketika beli. Sedangkan apabila anda beli emas, pasti anda nak simpan emas fizikal, bukan gram dalam akaun semata-mata. Dan anda pasti akan jual emas ini bukannya simpan selama-lamanya. Berbalik kepada tadi, rata-rata mahu menang ketika beli, iaitu mahukan harga per gram murah tetapi tak lihat dari sudut kos upah dan untuk menang juga ketika jual balik. Bukan menang ketika beli sahaja, maksudnya anda perlu ambil kira kos upah dan lain-lain kos jika ada untuk anda pegang item emas fizikal anda. Dan kos upah di public gold antara yang murah bermula dari RM10 kerana public gold ada kilang sendiri tanpa menggunakan orang tengah. Macam mana nak menang ketika beli? Jawapannya, ambil kira semua kos per item. Public gold juga membeli emas jenama lain dan harga jualan balik ataupun buyback ini ada public gold paparkan di aplikasi. Bezanya, public gold membeli jenama public gold dengan harga yang lebih tinggi dan anda boleh lihat kedai emas lain. Rata-rata tidak pamerkan harga belian balik kerana harga mereka beli jauh lebih rendah. Jadi, macam mana nak menang ketika jual? Jawapannya, lihat selisih harga beli dan harga jual kedai emas anda. Hari ini, jika lebih daripada 10% dah dikira mahal. Sedangkan, selisih harga di public gold bermula 6 hingga 9% mengikut item. Public gold juga tiada masalah nak beli semula emas anda walaupun anda jual 20 kg emas sekaligus kerana public gold mempunyai reserve capital yang besar berbanding kedai emas biasa. Pengalaman saya sendiri ada kedai emas gah dan convincing dikenali ramai 4 hingga 5 tahun lepas tetapi tidak dapat bertahan kerana masalah cash flow dan pengurusan yang tidak stabil. Berbeza dengan public gold yang kini telah pun 17 tahun dalam market dengan ahli berdaftar melebihi 1.85 juta orang. Anda boleh rujuk video saya yang lain tentang 5 kriteria memilih emas yang betul. Jika anda telah bersedia untuk bersama public gold, buka akaun emas adalah percuma. Dan anda boleh rujuk video saya untuk 4 langkah mudah daftar akaun dan saya akan bantu anda tentang cara dan langkah-langkah simpanan emas yang berkesan dan terbaik untuk anda.